Cuba bayangkan korang jalani rutin harian korang macam biasa dekat rumah. Tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu rumah. Bila korang buka je pintu, korang tak kenal pun dia ni siapa. Tiba-tiba kena serang dengan pukul dan lepas tu anak korang pun jadi mangsa. Semua tu terjadi dalam beberapa minit je. 17 Mac 2008 di Arboga, Sweden. Malam tu sejuk je, sunyi dan malam biasa untuk hari tu. Dalam sebuah rumah, Emma tengah sibuk uruskan anak dia yang bernama Max yang berusia 3 tahun dan juga Saga yang berusia setahun lebih. Malam tu dia sempat duduk dekat depan komputer dan chat sikit lah dengan adik dia Katarina. Dorang ada sembang pasal plan nak celebrate anniversary mak ayah dorang. Tapi dalam pukul 7 malam macam tu kan, tiba-tiba dia dah tak balas chat adik dia. Sembang dorang tadi tu terus terhenti macam tu je. Katarina ni dah mula rasa pelik. Kenapa tiba-tiba kakak dia ni tak balas chat? Jadi dia pun hantarlah message sekali lagi. Tapi kakak dia tetap tak balas chat dia. Dia pun teruslah berkali-kali dan semuanya masuk ke dalam voicemail. Masa ni dia dah mula risau dan dia teruslah call tunang kakak dia yang bernama Tony. Tony pula beritahu yang masa tu dia tengah on the way nak balik ke rumah dorang. Jadi Tony ni pun cubalah tenangkan bakal adik ipar dia dan dia cakap maybe Emma tengah busy dengan anak ataupun maybe phone dia tengah charge. Bila Tony dah sampai dekat depan rumah kan, dia nampak yang pintu rumah dorang ni macam terbuka sikit. Benda tu dah cukup buat Tony ni rasa suspicious dan pelik. Dia pun panggil lah nama Emma, panggil nama Max, panggil nama Saga, tapi tak ada jawapan. Keadaan rumah tu pula sunyi sepi. Bila dia dah masuk ke dalam rumah, dia nampak yang rumah dia ni dah bersepah-sepah. Hati dia dah tak sedap dan jantung dia pun dah berdegup laju. Dia terus naik ke tingkat atas dengan perasaan takut yang menjadi-jadi. Bila dia sampai dekat depan bilik, dia nampak yang anak-anak dia dah terbaring kaku dekat atas lantai. Sekeliling diorang ni penuh dengan darah. Keadaan muka diorang tu pula terlalu kejam untuk digambarkan. Masa tu Tony dah mula hilang arah. Dengan tangan dia menggigil tu kan, dia cuba ambil phone dan call talian kecemasan pada pukul 7.13 malam. Jarak waktu Emma tak balas chat adik dia dengan waktu Tony call kecemasan sangat dekat guys. Dalam tempoh tu, 3 beranak ni dah melayang nyawa. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita kenal dulu siapa Emma. Emma lahir pada 16 Februari 1985. Dia ni manusia yang simple dan tak cerewet. Masa di umur 19 tahun, dia bercinta dengan Nicholas dan diorang ni satu sekolah. Tak lama kemudian, diorang kahwin dan lahirlah Max. Budak kecil yang comel, manja dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Lepas setahun lebih macam tu, Saga pun dilahirkan. Lagi bertambahlah riuh dan meriah rumah dorang. Tapi selalunya realiti ni tak selalu indah. Semuanya berpunca dari penat, tekanan dan tanggungjawab yang membuatkan hubungan Emma dengan Nicholas ni mula ada masalah. Kadang-kadang benda kecil pun buatkan diorang ni bergaduh tau. Lepas Saga lahir itu kan, hubungan diorang lagi bermasalah sampailah akhirnya diorang ni berpisah. Masa diorang berpisah ni pun bukanlah dengan cara yang baik dan ada drama dia. Diorang berebut hak penjagaan anak-anak dan adalah isu duit sikit. Dikatakan Nicholas cuba nak perbaiki hubungan diorang, tapi Emma dah tak nak dah. Dia rasa hubungan diorang ni dah tak boleh nak dibaiki lagi dan semuanya dah pun tamat. So keputusan Emma adalah kemas barang, ambil anak-anak dan mulakan hidup baru. Lepas diorang berpisah tu kan, Emma pun berpindahlah ke Arboga, iaitu sebuah bandar yang kecil dan kadar jenayah pun agak rendah. Dekat sinilah Emma nekat nak mulakan hidup baru dia dengan anak-anak dia yang masih kecil. Dan dekat sini jugalah dia mula berkenalan dengan Tony aka tunang dia tadi tu. Diorang berkenalan melalui online dan makin lama hubungan diorang ni jadi serius. Bagi Emma, Tony nampak baik, sopan dan juga jujur. Emma nampak yang Tony memang sangat ikhlas terima dia dengan anak-anak. Yelah, bukan senang kan orang nak terima kita yang ada package ni kan. Bagi Tony ni pula, dia tak kisah pun kalau dia ada anak tiri. Dia sendiri pun nak ada keluarga yang besar. Walaupun dia bukan ayah kandung Max dengan Saga, tapi dia dah layan diorang tu macam anak dia sendiri. Dan budak-budak tu pula memang sangat rapat dengan dia. Walaupun diorang tak kenal lama lah dengan Tony kan, tapi diorang ni cepat sangat ngam. Bagi Emma pula, dia happy lah sebab Tony ada bonding yang baik dengan anak-anak dia. Baru setahun Emma ni bercerai, hubungan Emma dengan Tony cepat sangat level up. Dalam masa 2 bulan je, diorang beli rumah sama-sama dan dah start plan masa depan diorang. Diorang ni dah siap bincang lagi bila tarikh perkahwinan diorang. Jadi dalam plan diorang ni, diorang nak kahwin pada musim panas tahun yang sama tu. Semuanya nampak sempurna macam permulaan yang baru untuk pasangan ni. Tapi semua tu hancur dalam sekelip mata je guys. Malam musim sejuk tu, bila Tony nampak yang orang-orang yang dia sayang ni dibunuh, hati dia hancur sehancurnya. Lepas dia call talian kecemasan tu kan, tim paramedik pun sampai dekat rumah dia. Masa diorang tengah cek mangsa-mangsa ni lah, mangsa ni sebenarnya masih lagi bernyawa. Emma, Max dan Saga masih lagi hidup. Tapi keadaan diorang tu kan memang sangat-sangat kritikal dan bila-bila masa je boleh meninggal. Max dan Saga ni bertahan antara hidup dan mati. Manakala Emma pula terus dikejarkan ke ICU. Doktor tak ada pilihan yang lain
melainkan diorang tidurkan Emma sebab itu je cara nak bagi dia ni ada peluang hidup. Semasa pihak hospital ni berusaha menyelamatkan 3 nyawa beranak ni, polis mula siasat rumah tu habis-habisan. Apa yang polis jumpa membuatkan diorang ni jadi pelik. Bukan jumpa jawapan tau. Rumah tu tak ada langsung tanda orang pecah masuk. Bukan tu je, tak ada DNA orang asing. Barang berharga pun masih lagi ada dalam rumah dan langsung tak diusir. So, ini bermaksud ini adalah bukan kes rompakan, tapi ini adalah serangan yang memang nak bunuh Emma dengan anak-anak dia. Polis yakin yang serangan ni sangat personal, penuh dengan dendam dan juga marah. Sampaikan budak kecil yang tak bersalah pun tak terkecuali. Dari bukti forensik, penyerang ni telah menggunakan objek berat dan maybe benda tu adalah tukul. Penyerang tu hentak tukul berkali-kali macam nak make sure lah yang diorang bertiga ni akan mati dekat situ juga. Tapi yang jadi masalah dekat sini, polis langsung tak jumpa senjata tu. Korang bayangkan, budak kecil 3 tahun dengan setahun kena hentak dengan tukul berkali-kali macam ni. Korang boleh imagine tak rupa ataupun keadaan kepala diorang masa tu. Dan yang paling worst tu, dikatakan tim paramedik ni tanpa sengaja telah kacau tempat kejadian. Diorang tak sengaja sebab diorang kan kelang kabut nak selamatkan nyawa Emma dengan anak-anak dia. So apa yang jadi pada masa tu adalah bukti penting mungkin dah pun hilang. Tapi tak boleh juga nak salahkan diorang sebab diorang ni nak selamatkan nyawa. Jadi bila polis mula geledah rumah tu kan, polis tak jumpa apa-apa bukti. Tak ada rambut orang asing, tak ada cap jari ataupun DNA. Tapi polis yakinlah orang yang buat semua ni adalah orang yang kenal Emma. Masa polis tengah cek rumah diorang ni kan, polis terjumpa ada tapak kasut tau. Tapi saiz dia kecil je, macam saiz budak-budak, bukan macam tapak kaki lelaki dewasa. Dan selepas diselidik, tapak kaki tu bukanlah berasal dari family tu. So macam biasalah, orang yang pertama kena syak dulu mestilah Tony. Pada awal tu, polis ni fikir macam tak logik je orang luar masuk ke dalam rumah tu, lepas tu hilang sekelip mata. Sebab jarak antara Tony balik ke rumah dengan diorang ni diserang tu just beberapa minit je. Lagi logik kalau orang tu adalah orang dalam dan dia tahu rutin family tu dan bila masa yang sesuai. Tapi bila polis cek alibi si Tony, semuanya legit. Kawan sekerja dia sahkan yang Tony memang ada dekat tempat kerja hari itu. CCTV pula merakam pergerakan dia dari office sampailah ke rumah. Jadi memang tak ada ruang langsung lah untuk dia buat semua tu. So kalau ikut logik, tak mungkinlah dia yang buat kan. Tapi polis tetap yakin yang ini bukanlah jenayah random. Cara si pelaku tu serang memang bermotifkan dendam. Tapi orang yang kenal Emma kata Emma ni tak ada musuh. Lagipun Emma dengan Tony dikenali sebagai pasangan yang baik dan diorang ni low profile. Diorang tak ada musuh, tak ada hutang dan tak ada kaitan langsung dengan jenayah. Lepas tu siasatan polis ni pun mula fokus dekat ex-husband Emma, si Nicholas tadi. Hubungan diorang ni memang teruk dan ada pergaduhan. So polis syak maybe Emma ni dibunuh oleh ex-husband dia sebab ex-husband dia marah dan dia ada motif. Sebelum ni pun Emma ni pernah buat report polis tahu sebab Nicholas pukul dia. Tapi masa polis nak fokus dekat dia, Tony backup bekas suami Emma. Dia cakap Emma dengan Nicholas memang pernah ada masalah dan pernah bergaduh. Tapi hubungan diorang sekarang ni dah okey, dah berbaik dan diorang berhubung sebab anak-anak. Tony cakap dia tak pernah nampak yang Nicholas ni benci dan dendam dengan Emma. Lepas berjam-jam Tony kena soal siasat dengan polis kan. Lepas tu ayah Emma pun datanglah pick up dia dekat balai polis. Masa ni Tony dah penat dan mental dia pun dah exhausted. Lepas tu diorang pun naik kereta dan menuju ke hospital. Jadi masa dalam kereta on the way nak pergi ke hospital tu kan, ayah Emma pun bukalah radio sebab masing-masing berdiam diri dan tengah layan perasaan. Masa radio tu dimainkan, keluar satu berita yang mengesahkan Max dan Saga telah pun meninggal dunia di hospital. Masa ni kan diorang berdua dah speechless dan tak mampu lagi nak bersuara tau. Padahal baru je beberapa jam lepas diorang rasa yang diorang ni masih lagi ada harapan. Tapi sekarang kanak-kanak yang comel tu telah pun meninggal. Polis pula tak jumpa clue baru. Akhirnya diorang pun buatlah keputusan untuk siasat Nicholas walaupun Tony beria kata yang Nicholas bukanlah pembunuh. Jadi polis pun panggillah dia datang ke balai untuk soal siasat. Masa tu kan dia nampak yang sedih teramat sangat. Tangan dia menggigil dan dia asyiklah menangis. Berulang-ulang kali dia tanya dekat polis macam mana benda macam ni boleh jadi. Bila polis cek alibi dia masa hari kejadian tu kan, Nicholas tak ada dekat Arboga dan dia berada dekat bandar yang lain. So siasatan polis terhentilah sekejap. Masa ni kan polis memang tak ada clue baru langsung. Diorang berharap sangat yang Emma ni sedar dan lepas tu akan cerita semuanya. Kalau Emma hidup, mungkin dia beringatlah apa yang jadi pada hari tu. Tapi doktor ni pula tak boleh bagi jaminan. Diorang cakap kalau Emma ni selamat pun keadaan dia dah tak macam dulu lagi. Maybe dia tak boleh bercakap ataupun maybe dia dah hilang ingatan sebab otak dia ni dah rosak teruk. Pada masa yang sama, benda ni jadi lagi complicated sebab polis tak jumpa saksi. So polis pun pergilah ke rumah jiran-jiran dan tanya diorang ni. Tapi semua jawapan
yang jiran-jiran bagi ni adalah sama, diorang tak nampak apa-apa pun. Yang buatkan kes ni jadi pelik sebab mangsa ni 3 orang dan diserang dalam tempoh yang sangat singkat. Macam mana orang yang tinggal dekat area perumahan ni yang berdekatan dengan rumah si Emma ni langsung tak dengar apa-apa jeritan. Hari demi hari pun berlalu dan Emma masih lagi bertarung untuk hidup. Masa ni kes dia dah mula viral dekat media, surat khabar dan TV mula keluarkan tajuk siapa yang dah buat dan kenapa. Tekanan dekat atas polis pun jadi semakin kuat sampaikan polis ni terpaksa minta bantuan orang awam. Diorang berharap sangat ada seseorang yang ada maklumat walaupun kecil. Sampailah satu hari tu kan, ada seseorang ni call polis. Dia kata malam tu dalam pukul 7 malam dia ada lalu dekat depan rumah Emma. Masa tu dia nampak ada someone yang pakai baju serba hitam, pakai hood dan berdiri macam tengah ragu-ragu. Macam tengah fikir nak masuk ke tak masuk. Lebih kurang 10 minit kemudian bila dia lalu balik dekat depan rumah Emma, dia nampak yang orang tu dah lari keluar dari rumah, masuk ke dalam kereta dan pecut pergi. Dan masalahnya dekat sini, si saksi ni dia tak nampak muka dan dia tak cam jenis kereta. Tapi apa yang pasti, saksi ni cakap orang tu adalah perempuan. Polis pun terkejutlah. Perempuan? Selama ni diorang ingat yang buat semua ni adalah lelaki. Polis pun terus cek semua perempuan yang ada kaitan dengan Emma dan diorang pun buatlah senarai nama. Diorang teliti satu demi satu hubungan diorang ni dengan Emma. Dan pada masa yang sama, Emma dah mula tunjuk perubahan positif. Pada 27 Mac selepas 10 hari dari hari kejadian tu kan, doktor ni dah mula kurangkan dos sedatif secara perlahan-lahan. Dan sampailah ke satu saat tu, Emma pun buka mata dia. Masa ni dia tak boleh bercakap lagi, tapi dia respon dengan menggunakan mata dia. Dia masih lagi kenal orang sekeliling dia dan itu pun dah cukup buat family dia dah happy. Tapi doktor ni dah pesan siap-siap tau dekat family Emma, jangan sesiapa pun buka cerita pasal kematian anak-anak dia. Kalau dia terkejut, nanti lagi susahlah Emma ni nak sembuh. Jadi bila Emma tanya pasal anak-anak dia kan, diorang terpaksa tipulah yang anak-anak dia okey. Jadi lepas 3 hari dia sedar tu kan, polis pun masuk dan mula tanya soalan dekat dia. Dan apa yang menyedihkan, Emma ni langsung tak ingat apa-apa. Dia nampak confused, panik dan asyik tanya pasal anak-anak dia. Dan akhirnya doktor ni pun terpaksalah buka cerita, terpaksa cakap yang anak-anak dia sebenarnya dah lama tak ada. Boleh imagine tak perasaan Emma masa tu dah lah baru sedar dari koma, tiba-tiba dengar berita yang anak-anak dia dah tak ada. Lepas tu pada 1 April, Emma mula teringat sesuatu. Dia kata malam kejadian tu dia tengah chat dengan adik dia dan dia dengar ada orang ketuk pintu rumah. Bila dia buka je, ada seorang perempuan yang berdiri dekat depan dia dan perempuan tu pakai serba hitam. Even dia punya muka ni pun ditutup dan perempuan tu kenalkan diri dia sebagai Tina dan lepas tu dia terus hentak kepala Emma. Emma kata lepas tu dia memang tak sedar apa-apa dah. Jadi polis pun tunjuklah dekat dia kan gambar-gambar perempuan yang polis syak sebagai suspek. Bila Emma nampak je gambar dia, Emma terus cakap inilah perempuan tu. Nama perempuan tu adalah Christine yang berusia 31 tahun dan dia ni adalah orang Jerman. Dikatakan hidup Christine ni macam agak menyedihkan juga sebab ayah dia tinggalkan dia masih di umur 11 tahun. Bila dia dah besar, dia pergi travel merata tempat. Dia pernah bekerja dalam projek arkeologi dan juga hotel. Walaupun nampak dia ni macam seorang perempuan yang hebat, ada pengalaman hidup, tapi dia ni ada dark side dia sendiri. Dia seorang yang suka kontrol, jealous dan juga manipulatif. Hubungan dia dengan pasangan dia ni kan memang tak pernah kekal lama. Awal-awal je rasa excited tapi lama-lama mesti akan putus punya. Dia tak pernah ada relationship yang stabil tau. Hubungan dia ni mesti akan penuh dengan drama dan benda yang paling dia benci adalah kena reject. Dia ni macam ada tanda-tanda orang narsisistik tau. Pada tahun 2006 masa dia kerja dekat Greece, dia telah berkenalan dengan Tony, orang yang sama jadi tunang Emma. Masa tu Tony pergi ke Greece untuk bercuti dan time itulah diorang ni berkenalan. Hubungan diorang ni cepat sangat klik dan dalam masa 5 hari je hubungan diorang ni dah bertukar jadi romantik. Tapi bila cuti dah habis, Tony pun baliklah ke Sweden. Diorang masih lagi cuba teruskan hubungan jarak jauh sebab bagi Christine jarak tu bukanlah penghalang. Sampailah satu hari tu kan, dia beli tiket flight pergi ke Sweden tanpa beritahu dekat Tony. Kononnya dia nak buat surprise lah. Jadi Tony ni memang terkejut habis lah sebab tiba-tiba je dah terpacak dekat depan pintu rumah dia. So dia pun jemputlah Christine ni masuk dan layan Christine sebaik mungkin. Tapi makin lama, Christine ni dah mula tunjuk belang dia. Dia tunjuk perangai sebenar dia. So dengan perangai dia yang suka kontrol, emosi tak stabil membuatkan Tony ni makin lama jadi tawar hati tau. Diorang ni asyiklah bergaduh sampailah hubungan diorang ni mula bertukar jadi toksik. Selepas 5 bulan couple dengan Christine, akhirnya Tony pun buatlah keputusan yang dia nekat nak putus. Masa tu Christine ni dah balik ke Jerman, ke negara dia dah. Dia call Christine dan cakap yang dia memang dah tak boleh teruskan hubungan diorang ni. Manakala Christine pula
Macam biasalah, dia memang tak boleh terima. Dia spam call dan mesej berkali-kali dan minta peluang kedua. Tak cukup mesej dan call, dihantar surat pula ke rumah Tony. Masuk Mac 2007, tiba-tiba dia muncul pula dekat Sweden. Dia datang tu macam tak ada apa-apa dan dia cuba pujuk Tony ni untuk dinner sama-sama. Pada masa ni, Tony dah kenal dengan Emma dan hubungan diorang ni baru je nak bermula. Selepas dipujuk berkali-kali, Tony pun setujulah nak keluar. Tapi dia cakap yang dia jumpa ni atas dasar kawan je dan Christine pun buat okey lah. Konon-konon dia terima. Tapi lepas diorang makan je, si Christine ni paksa Tony untuk terima dia balik. Tony pula masih dengan pendirian dia kata dia tak nak, diorang tak boleh teruskan hubungan ni lagi. Esoknya tu dia call Tony sekali lagi. Kali ni dia cakap yang dia tersesat dekat area istana dan dia tak jumpa jalan nak balik. So Tony yang risau ni pun pergilah cari dia. Lepas tu Tony terjumpa yang Christine ni dah tak sedarkan diri dalam kereta lepas dia ambil ubat secara overdose. So nampak sangatlah dia memang cuba nak bunuh diri dia selepas Tony tak nak dekat dia. Tony pun terus bawa dia pergi ke hospital dan disebabkan dia rasa kesian dengan Christine, dia pun benarkanlah Christine tumpang dekat rumah dia. Dan lepas tu dia pun call lah parent Christine dekat Jerman. Dia cakap yang anak diorang ni memerlukan doktor psikiatri. Bila Christine dah balik ke negara dia tu kan, dia dimasukkan ke hospital psikiatri selama 3 minggu. Tapi Christine tetap macam tu dan tak berubah apa pun. Masuk tahun 2007, Christine datang balik ke Sweden. Kali ni dia datang macam nak stay terus dekat sana tau. Lepas tu dia senyap kejap sampailah pada Februari 2008. Lepas tu baru dia muncul balik. Masa itulah dia cakap dekat Tony yang dia pernah mengandung anak Tony. Tapi disebabkan diorang berdua ni ada masalah, dia bagi anak diorang tu dekat orang lain. Tony memang terkejut lah sebab dia langsung tak tahu pasal Christine mengandung. Lagi satu, cerita Christine ni nampak macam tak logik, nampak macam menipu. Setiap kali Tony tanya dia bila anak tu dilahirkan, Christine ni akan avoid dari menjawab tau. Dia kata benda tu tak penting pun. Sebagai seorang ibu, kau mesti akan ingat punya bila kau beranak, betul tak? Lepas tu Christine karang lagi cerita dia. Dia kata baby tu ada penyakit darah genetik yang jarang terjadi. So bila-bila masa je keluarga angkat anak diorang ni akan call Tony. Masa tu Tony dah tinggal serumah dengan Emma. Emma sendiri pun tahu pasal baby tu dan dia tak percaya langsung. Dia pernah tanya dekat Tony, kat mana baby tu? Bila Tony tanya dekat Christine, Christine akan mengelak. Kalau korang nak tahu, Tony lah yang bagi detail Christine dekat polis. Dia bagi senarai nama yang ada kaitan dengan dia dan juga Emma. Dia memang ada sebut pasal Emma, yang Emma ni adalah ex-girlfriend dia yang pelik dan suka reka cerita. Tapi Tony cakap yang perempuan tu sebenarnya dah balik ke Jerman. So polis pun tak fokus lah dekat dia. Sampailah Emma tunjuk gambar Christine, polis terus jumpa suspek diorang ni. Dan cerita dari Emma ni Terry dengan saksi yang pernah call polis dulu dan memang Christine lah orangnya. Berita pasal ni kan terus viral dekat Sweden. Masa ni media pun keluarkan berita yang sensasi pasal ex-girlfriend yang obses dan kembali untuk hancurkan hidup lelaki yang tinggalkan dia. Dan beberapa hari lepas tu Christine pun telah ditahan dekat Jerman dan dia telah diekstradisi ke Sweden. Masa soal siasat pertama ni kan, dia tak mengaku langsung. Polis macam biasalah takkan mudah percaya. Rumah yang disewa dekat Sweden tu pun polis terus ambush dan polis rampas laptop, pakaian, telefon dan juga semua barang-barang yang boleh dijadikan sebagai bukti. Antara barang-barang dia tu adalah jaket hitam macam yang saksi nampak. Tapi jaket dia ni bersih tau, macam baru dibersihkan. Dalam laptop dia pula, polis jumpa gambar Emma dan anak-anak, pelan rumah diorang dan juga sejarah carian hilangkan bukti jenayah. Dan rupa-rupanya dia juga sentiasa stalk akaun media sosial Emma tau. Even dalam diary dia sendiri pun dia ada tulis alamat rumah diorang, rutin anak-anak Emma dan jadual kerja Emma. Semua pasal kehidupan diorang ni semuanya dia tulis satu demi satu dalam diary dia. Even benda yang kecil pun dia tulis. Disebabkan penolakan Tony tadi, dia mula bertukar jadi benci dan marah yang melampau. Bagi dia, kalau dia tak dapat Tony, perempuan tu pun takkan dapat Tony juga. Sampailah pada 29 Julai 2008 perbicaraan dia pun bermula. Masa dekat mahkamah, dia jadi perhatian tau. Sebabnya dia lambai-lambai dekat orang awam, senyum-senyum macam tak ada apa-apa, macam acah-acah retis yang tengah jalan dekat atas kapet merah tu. Dekat dalam mahkamah ni pula, bila diorang tunjuk dekat dia gambar-gambar kejadian dan buka gambar budak-budak tu, dia boleh gelak je. Gila ke tak gila? Lepas tu doktor pun dipanggil lah untuk cek kewarasan dia ni normal ke gila. Keputusannya, dia disahkan waras, dia tak gila langsung. Dia sedar dan tahu apa yang dia dah buat. Walaupun bukti DNA dia tak ada dekat rumah tu, tapi keterangan dari housemate dia dekat Sweden tu banyak membantu polis. Housemate dia cakap tukur dalam toolbox diorang ni hilang semasa hari kejadian tu. Korang ingat tak tapak kasut yang polis jumpa tu? Saiz kasut tu sebenarnya match dengan kaki Christine. Jadi pendakwa ni pun mulalah susun semua bukti termasuk
termasuklah jiran yang nampak Christine dekat rumah Emma. Lebih 40 orang saksi telah disoal siasat dan masa ni Christine memang tak boleh lari dah sebab bukti terlalu kuat. Pendakwa juga jelaskan yang Max dan Sagar telah dipukul sampai mati. Max kena pukul lebih kurang 15 kali dekat kepala sampaikan tangan dia ni pun ada kesan luka tau. Kesan luka dekat tangan dia ni menunjukkan yang dia cuba nak pertahankan diri dia. Manakala adik dia tadi tu pula dihentak sebanyak 10 kali. Bayangkanlah diorang kena pukul dengan tukul sedangkan diorang ni masih lagi kecil tau. Lepas juri dah dengar semua hujahan, diorang terus jatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parod. Pada masa yang sama, Christine juga telah diarahkan untuk bayar pampasan kepada Emma. Dia ada buat rayuan tapi semuanya telah ditolak mahkamah. So sekarang ni Christine sedang menjalani hukuman penjara di negara asal dia iaitu di Jerman. Selepas dari kejadian ni, Emma cuba bangkitlah dari kejatuhan dia dan Tony pula tak pernah tinggalkan dia. Pada tahun 2010 akhirnya diorang berdua pun berkahwin. Lepas tu Emma telah dikurniakan 2 orang anak lagi. Walaupun Emma ni dah ada anak baru tapi Max dengan Sagar tak pernah dia lupa. Dia juga selalu cerita pasal Max dan Sagar ni kepada anak-anak dia. Dia nak anak-anak dia ni kenal siapa Max dan Sagar iaitu kakak dan abang dia yang telah dibunuh dalam satu tragedi yang sangat-sangat kejam. So cerita ni memang sangat menyedihkan Nina sebab dia menyebabkan budak-budak yang tak bersalah dipukul dengan sangat kejam sampaikan muka diorang ni susah nak digambarkan betapa hancurnya. Kepada Christine, itulah hukuman yang dia layak dapat dan semoga dia mati meringkuklah dalam penjara tu. Jadi sampai sini video Nina dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification, komen dan juga share. Sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri.